Okey, jadi kita sambung kita punya tutorial sebelum ni. Alright, so kita ada node dekat sini, 2, on start dan event. Jadi kita nak create node kita yang pertama, iaitu kita right click, cara kita nak buka, kita right click. Kita ada banyak node dekat sini, kita boleh add node. Okay, so kita boleh pilih node apa yang kita nak kita gunakan. Jadi yang first adalah kita nak pakai transform. Okay, kita boleh search transform dekat sini. Okay, so dia akan bergantung kepada objek yang kita nak transform. Dia ada banyak jenis transform. Okay, jadi sebenarnya transform ni kita nak access. Saya kat sini. Sekali lagi, transform. Okay, transform. Okay, so kita ada transform rotate. Kita ada transform. Okay, expose, transform, equal, banyak ke bawah ni. Look at, set up, get up, translate, scale pun ada. Mana scale? Right. Okay, jadi transform apa kita nak pakai? Kita nak pakai transform X, Y, Z. Mana transform X, Y, Z kita? Transform angle X, Y dan Z. Okay, sebab dia transform, kita akan pakai angle. Right? Jadi setiap ni dia ada berbeza-beza lah fungsi yang kita nak. Okay, so kita klik ni. Alright, jadi kita ada satu node. Okay, dekat sini kalau kita klik node yang kita buat iaitu transform rotate. Di dalam inspector dia bagi tahu ikon warna hijau ni untuk apa? Ini adalah untuk invoke flow. Kemudian yang ini adalah target. Kemudian kita ada 3 jenis angle. Jenis dia adalah float, warna biru menandakan float. Kita ada X, angle X, Y dan Z. Okay. Kemudian yang ini adalah kita punya exit flow output. Jadi kita ada 2. Kita ada node macam ni. Jadi apa yang kita nak buat? Sebab node ni adalah dia terletak di dalam apa tu? Di dalam box Ni kita punya cube, right? Right, jadi kalau kita linkkan on start ke sini, track, ini input dia. Right, so dia boleh output ke input. Right, jadi kalau kita play, kita akan tengok. Okay, tak ada apa-apa berlaku. Okay, saya nak tukar dulu saya punya scene ni supaya nampak lebih menarik. Okay, cara kita nak tukar scene ni. Kalau kita play, dia akan pergi ke game view macam ni tau. Kita nak ubah game view kita. Apa kita buat? Kita pergi dekat. Kita sekarang dalam scene view. Okay, kita select main camera. Kita pergi ke game object, align with view. Supaya bila kita play, kita akan dapat view macam ni. Right? Okay, jadi sekarang ni bila kita play, dia tak ada apa-apa berlaku. Sebab value kita sekarang ni kosong. Okay. Value kita kosong, jadi tak ada apa-apa berlaku. Jadi kalau saya stop, let's say kita letak angle kita kat sini 45. 45 darjah. Jadi kalau saya play, so dia akan berpusing 45 darjah sekali. Okay. Ini fungsi node on start. Alright, saya nak putuskan, saya nak pakai daripada sini. On update. Letak sini. Ini saya nak putuskan dia. Tekan. Right, saya right click saja. Saya tarik. Kalau kita tak bersambung, kita tengok dia akan jadi grey. Okay. Dia akan grey kalau tak ada input yang masuk ke dia, dia akan grey. Jadi kita akan pakai on update pula sekali ni. Okay. Kali ni saya nak buat dia 3% saja. 3 darjah. 3 darjah. Right. So, bila saya play. Jadi dia akan sentiasa berpusing sebanyak 3 darjah. Okay, ini maksud on update. Jadi ada 2 jenis yang
famous kita yang selalu kita pakai adalah on start atau on update. Okey, kita tengok macam tu. Jadi dia akan sentiasa berpusing. 3 darjah setiap 60 frame satu saat. Itu maksud dia. Alright, jadi kita akan tengok tutorial kita seterusnya dalam video yang akan datang. Terima kasih.